Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini Wong Cheng, ahli parlimen Subang. Ini Adun Kinara, di bawah Subang. Dua-dua drama. Dia cakap dia sudah buat surat. Ini PKR punya orang tahu. Dia sudah buat surat pada dia punya menteri besar Bangang tu, PKR juga. Minta detail tau. Minta detail itu 100 lebih ekar air hitam forest tu di atas pematang kumbang di belakang pusat Bandar Puchong. Dia minta information kronologi daripada Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor don't give a shit to him. And dia cakap saya masih menunggu, saya tunggu. So saya ada pergi dia punya press conference, saya cakap lu telefon Menteri Besar lah. Apa lu punya kawan mah, lu punya parti, lu punya geng mah. Apa bikin mau buat surat-surat? Ini orang pula jawab dalam press conference, oh ini file report over the land. Kalau you ingat dia suruh dia pergi report pada SPRM, dia cakap. Dia orang ni dua orang mau kasih bodohkan rakyat Puchong. Perjualan tanah tu berlaku 2019. Dia tahu itu hal. Macam mana dia boleh cakap dia tak tahu? Ini orang pun cakap, oh saya tak tahu. Esko kerajaan, dia cakap saya tak tahu. Bila saya tanya dia dalam press conference, saya tanya Wong Cheng, kenapa ini orang tak mau tanya dengan menteri besar? Dia cakap, oh dia esko, dia tak boleh tanya, dia punya kerajaan sendiri, dia tak boleh tanya. Tengok ini macam bodoh punya jawapan dia orang. Ada banyak adun dekat sana. Ada satu Bangang punya adun Seri Sedang ada. Semua orang ada dekat sana. Semua orang tak mau tanya. Dia orang membodohkan rakyat. Sampai 7,000 lebih signature drive sudah dibuat membantah ini projek. Okay, saya bagi kronologi sikit saja. Saya dulu ahli majlis MPSJ 2006. Saya tolak permohonan kebenaran merancang tanah milik PNSB. Dia buat joint venture dengan Citra Mas Sdn Bhd dengan Benua Ehsan Sdn Bhd. Saya tolak dia punya KM kerana dia punya kecurunan itu bukit tu terlalu tajam, membahayakan. 2008, 5 hari bulan 3. 2008, 3 hari sebelum general election, dia punya bos Teresa Kok sama Gobind Singh buat demonstrasi di bawah di kaki bukit pematang kumbang tu, beritahu pegang banner besar. Over my dead body. Gobind Singh punya standard lah itu. Kita kalau menang, kita akan batalkan ini, digazet balik ini tanah dekat itu bukit tu. Lepas tu diam-diam 2011 ke 12, Teresa Kok bawa itu pemaju punya permohonan naik pergi lembaga rayuan. Ada beberapa so-called wakil penduduk pun hadir. Bila kita cek itu bukan wakil. Then saya call Gobind Singh, what happened now? Dia rayu already. You say you want to de-gazette the bloody forest. Why never de-gazette? Oh, I don't know. Inilah dia orang biasa standard punya jawapan. Lepas tu benda tu silent. Lepas tu diam-diam 2012, I think 11 ke 12 ekar part of the land dia orang kasih jual. PNSB kasih jual pada pemaju. 2019, 100 lebih ekar dijual pada harga RM13.80 satu kaki persegi. Sini punya harga beratus ringgit tau, satu kaki persegi. Dia orang jual itu harga. Tengok, ini orang punya government. Ini dia orang punya government. Sekarang dia orang main tai chi, dua orang. Kasih bodoh semua orang. Sana ada bodoh punya Free Malaysia punya reporter. Malaysia Kini punya reporter pun bodoh punya. Lagi ada Scoop punya reporter. Lagi ada lah. I think harian NST punya reporter pun ada sana. Semua orang jadi bodoh tau. Tak tahu tanya soalan. Tak tahu. Dia orang hanya ambil dia punya press statement, kasih publish. Bodoh. The journalism has gone down the drain, you know. Don't know how to ask the right question against this bullshit artist, you know. Yang paling sedih apa tau? Azmin Ali, ketua pembangkang Selangor. Di Selangor, dia taruh besar punya pisang dalam dia punya mulut, dia diam. Tak tahu kenapa dia diam. Dia pun tak mau tanya. Sampai ini bodoh punya orang mau panggil orang lain daripada Rawang. Dia ada jemput dalam press conference satu Rawang punya adun. Dia panggil mari dekat itu press conference untuk minta dia persual dia orang punya government. Lu panggil lah itu ketua pembangkang pergi persual lah. Bodoh tau ini semua orang. Bodoh punya orang tau, betul-betul saya cakap. Macam tu dia orang kasih kelentong. Ini penduduk pun bodoh. Pada saya penduduk pun semua bodoh. Pergi percaya dia orang biar cakap. Saya sudah cakap, saya sudah batalkan itu projek. Dia orang pergi tipu sama itu penduduk untuk menang election.
Ini Gobind Singh sama Teresa Kok. Sekarang saya sudah cabar ini Gobind Singh, Teresa Kok. Mari sini. Kita persual, dia orang tak mau mari. Panggil ini 2 orang datang. 4 orang datanglah. Kita ramai-ramai penduduk soal, dia orang tak mau datang.